Pada 6 Februari 1942, Pantai Punggol menyaksikan detik dramatik dalam sejarah dunia. Korang pernah tengok filem Dunkirk? Filem yang memaparkan peristiwa menyelamatkan ribuan tentera di Perancis semasa Perang Dunia Kedua. Filem ini diarah oleh Christopher Nolan. Kalau korang rasa kisah tu hebat, korang kena tahu Batu Pahat ada versi Dunkirk sendiri. Tapi ini bukan sekadar kisah, ini sejarah yang hilang, Malayan Dunkirk. Dalam serangan Jepun ke atas Malaya, seramai 2,000 tentera British berjaya diselamatkan oleh pasukan Batalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja. Mereka bertaruh nyawa melawan arus musuh dan menyelamatkan sekutu mereka. Terdapat juga beberapa pegawai tentera yang terlibat seperti Lieutenant Ibrahim Aladita, iaitu penerima Military Cross, Lieutenant Yazid Ahmad, Second Lieutenant Muhammad Ali memainkan peranan yang sangat penting membantu tentera British daripada serangan tentera Jepun dalam permulaan Perang Dunia Kedua. Ini bukan kisah rekaan. Dalam catatan seperti buku When Singapore Fell dan Tea, Love and War, peristiwa di Pantai Punggol ini direkod sebagai satu babak penting sama pentingnya dengan Dunkirk di Perancis. Tapi malangnya, kisah Malayan Dunkirk ini tidak lagi diketahui ramai. Kalau kita tengok filem Dunkirk, kita dapat rasakan betapa terdesaknya keadaan ribuan tentera yang terkepung dan hanya bergantung pada misi penyelamatan. Nah, Malayan Dunkirk di Pantai Punggol juga tidak kurang hebatnya. Bezanya, di sini tak ada kapal besar atau aksi dogfight di udara, tetapi ada pengorbanan besar dari anak bangsa kita, askar Melayu yang mempertaruhkan nyawa demi membela tanah air dan sekutunya. Kalau kisah Dunkirk dapat dihidupkan oleh Christopher Nolan, kenapa kisah kita tidak? Kisah Malayan Dunkirk ada elemen pengorbanan, kepahlawanan dan keajaiban. Dengan latar peristiwa bersejarah di Pantai Punggol dan kepintaran strategi tentera kita, ini kisah yang perlu diangkat ke layar perak. Inilah peluang kita membawa cerita Batu Pahat ke dunia. Bayangkan sebuah cerita berskala epik bukan hanya untuk menghidupkan sejarah, malah memberi penghormatan kepada askar negara kita. Selain sejarahnya, Pantai Punggol hari ini menjadi tempat rekreasi penduduk setempat. Dengan pemandangan indah Selat Melaka, hasil laut segar dan suasana damai, ia berpotensi besar menjadi destinasi pelancongan yang menarik. Cuba bayangkan kalau tempat ini diwujudkannya sebuah galeri sejarah, tapak peringatan Malayan Dunkirk dan diangkat sebagai destinasi wajib untuk pencinta sejarah dan pelancong antarabangsa. Ini pasti menarik lebih ramai ke Batu Pahat. Tapi apa seterusnya untuk Pantai Punggol? Adakah ia hanya terus menjadi sebuah kisah terpendam dalam debu sejarah? Atau satu hari nanti kita akan melihatnya menjadi lokasi filem epik Malayan Dunkirk, sebuah galeri sejarah yang mengangkat Batu Pahat ke peringkat dunia. Korang yang menonton ini, cintailah sejarah kita, hargailah pengorbanan pahlawan kita, dan kalau korang rasa kisah ni layak jadi filem atau tarikan antarabangsa, sokonglah usaha untuk memperkenalkan semula Malayan Dunkirk, sebab kisah ini layak didengar dunia. Saya nak memberi serba sedikit seruan kepada khususnya golongan muda. Sejarah tu penting. Kenal asal usul, kuatkan jati diri. Jom follow Mel.